Adakah HIV boleh sembuh dengan ubat herba? Tidak. Tidak? Mana datangnya, apa orang kata, ideologi yang orang kata macam boleh guna ubat herba? Okey, kebiasaannya dia macam ni lah. Kalau you resdung, you makan herba, memang you akan okey. Tapi sebenarnya dalam herba tu dia ada ubat yang macam kita pakai sekarang ni, ubat allergic, orang lain allergic juga. Benda tu dah ada dalam ubat. So dia dah tambah dah pun siap-siap. Macam ubat HIV ni tak ada. Tak ada lagi kajian yang mengatakan herba boleh menyembuhkan HIV. Even ada orang kata cubalah habatus sauda. Habatus sauda kan ubat segala penyakit. Betul, ubat segala penyakit. Tapi macam mana you nak pakai? Berapa gram you nak pakai? Method yang macam mana you nak pakai? So tak ada orang kaji lagi benda tu. Mungkin akan ada saintis-saintis dalam Malaysia akan datang yang akan buat kajian macam tu. Betul, mungkin diorang lupa dalam ubat kan ada 500 mg, 1000 mg. So berapa mg yang kita kena ambil? Ya, betul. Kan? Dia ada dos dia, ada cara dia. So benda tu kena ada kajian. Betul. You tak boleh you makan and then you rasa you sihat, you kata benda tu ubat untuk HIV. Tidak. Betul. Itu kadang-kadang susah nak cakap lah. Kadang-kadang orang lama yang suka suggest benda-benda macam tu, herba-herba. And then nanti dah masalah buah pinggang, masalah hati, dia salahkan ubat HIV tu pula.